Sepanjang sesi 2025 hingga awal 2026, PIBG SMK Gemilang terus melangkah gagah dalam menyokong kecemerlangan dan kebajikan seluruh warga sekolah. Tahun kita dimulakan dengan penuh ukhuwah melalui program Ta'aruf Gemilang Tingkatan 1. Bagi melahirkan pemimpin masa hadapan, kursus kepimpinan karakter 2025 dan program Young Teachers telah dilaksanakan untuk memantapkan jati diri murid-murid kita. Dalam memperkasakan akademik, PIBG menjadi tulang belakang melalui program Gear Up SPM, Bengkel Matematik dan Sains serta program Perkampungan Ilmu dan Kecemerlangan Akademik SPM. PIBG juga menganjurkan jelajah inspirasi SPM di UUM bagi meningkatkan motivasi dan suntikan semangat kepada calon-calon SPM. Menjelang peperiksaan besar, pengisian rohani dan mental turut diberikan perhatian melalui majlis bacaan Yasin dan solat hajat perdana. Sebagai tanda sokongan, pemberian insentif SPM 2025 juga turut diberikan kepada murid yang cemerlang. Semangat kesukanan dan kreativiti juga terus mekar. Daripada kejohanan olahraga tahunan hingga ke pertandingan bola sepak, bola jaring dan sepak takraw, PIBG sentiasa ada menyokong bakat atlet muda kita. Murid-murid juga telah mengharumkan nama sekolah dalam MyEro STEM Challenge 2025 dan inovasi dalam Malaysia Teknologi Expo. Bagi menyemarakkan nilai patriotisme melalui PIBG menyalurkan dana dalam program sepanjang bulan kemerdekaan. Keprihatinan PIBG terhadap kebajikan terpancar melalui pemberian kupon hari kokurikulum kepada golongan asnaf, projek pemasangan penghawa dingin di surau dan penambahan mesin penapis air untuk kesejahteraan anak-anak kita. Kita juga tidak melupakan jasa pendidik dengan meraikan sambutan Hari Guru dan menghargai khidmat bakti para guru. Segala kejayaan dan aktiviti yang dirancang ini adalah hasil kerjasama erat antara guru dan ibu bapa serta komitmen jitu kita semua masa depan anak-anak SMK Gemilang. Terima kasih atas sokongan berterusan anda. Bersama PIBG SMK Gemilang, kita bina masa depan yang lebih gemilang. Don't care how old I am. Feels like I'm still a kid. No rules, no plan. I don't wanna be the same as them. No rules, no chains, no framework to condemn.